Faham? Macam mana nak buat solat istikharah? Tolong ajar kau. Kalau nak ajar panjang sangat lah, payahlah pula. Awak buat solat sunat biasa. Faham? Solat sunat biasa. Allah, aku semayang sunat istikharah dalam hati. Akbar, baca Fatihah, baca sebarang surah boleh belaka. Nah, lepas rakaat kedua, tahiyat akhir. Habis itu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, aku nak berkahwin, tapi oleh kerana dua ada pilihan, cemek dengan mek ni, aku tak tahu hak mana terbaik untuk aku, maka tolonglah beri petunjuk agar aku dapat memilih calon isteriku yang sebenarnya. Contoh doa Melayu tak apa, orang putih boleh show me now. Ada masalah tu tak? Ada masalah. Cuma afdal doa maksur doa Rasulullah. Ya? Buat buat dah. Ada petanda tak? Dia kata ada. Mana? Nampak dua-dua. Kahwin dua-dua. Apa kau solat pakai face mask? Dia pakai face tu muka dah. Nah, mask tu atu. Topeng atu tu. Nah, ni orang moden-moden lah ni. Zaman dulu bedok benda panggil apa? Zaman tok kita gitu. Sejuk. Bedak sejuk putih-putih nak buah belakang pasu likuk pasu bunga, pak buah satu buah air ganyeh. Tepek lambat buat pasu-pasu. Tak. Lepas tu mutih muka. Nak dia ni canggih dah lah. Di kat gadia kat apa nak balik bubuh pak bakar mas topeng. Strawberry ada tu, ada lidah buaya, ada kepala kera, ada belaka. Tak. Untuk kecantikan tak ada masalah. Jangan benda-benda yang diharamkan syarak. Tapi dia kata semayang pakai face mask. Nampak? Baik, mu semayang di mana? Semayang di kalangan orang ramai, tak boleh. Nak jadi fitnah pula. Orang kata atu mana pula semayang. Kalau kita semayang seorang tak ada masalah. Semayang di rumah orang puang. Nak dia ambil wuduk apa semua, dia pun pakai face mask, dia tepek, tak nampak lagi. Kalau kata ayat awal, dia naik color dia dah, tak ada masalah. Tapi ingat, jangan ada yang menghalang pada dahi ketika sujud. Kat muka tak apa, kat dahi tak boleh. Nampak? Tak sah berlapik.